Tahun 1881 menandakan detik penting dalam sejarah Sabah. Pada tahun inilah, sebuah syarikat dari Britain bernama British North Borneo Chartered Company mengambil alih pentadbiran Borneo Utara. Dari sinilah bermulanya apa yang kita kenal sebagai pentadbiran moden, pembinaan jalan raya, landasan kereta api, sekolah, perdagangan dan pertanian yang lebih tersusun. Namun perjalanan itu tidak mudah. Sabah melalui zaman pendudukan Jepun semasa Perang Dunia Kedua, kemudian bangkit semula di bawah pentadbiran British. Akhirnya, pada tahun 1963, Sabah melangkah ke lembaran baru apabila bergabung dalam Persekutuan Malaysia. Tepat 100 tahun selepas tahun 1881, iaitu pada tahun 1981, Sabah merayakan ulang tahun peringatan sentenari, 100 tahun Sabah. Sambutan ini bukan sekadar perayaan, tetapi pengiktirafan kepada perjalanan panjang yang penuh cabaran, perubahan, dan kemajuan. Sebagai tanda ingatan, sebuah tugu peringatan dibina di Pekan Kecil Tenghilan, daerah Tuaran. Walaupun Tenghilan bukanlah pusat bandar besar, pemilihan lokasi ini menunjukkan bahawa sejarah bukan hanya milik kota, tetapi milik seluruh rakyat Sabah. Tugu itu berdiri hingga hari ini, sebagai simbol yang mengingatkan kita kepada perjuangan masa lalu, kejayaan pembangunan, dan betapa pentingnya kita menghargai akar sejarah negeri ini. Apabila anda melewati Pekan Tenghilan dan terlihat tugu ini, ingatlah, ia bukan sekadar batu, tetapi saksi bisu 100 tahun perjalanan Sabah, dari 1881 hingga 1981. Sebuah kisah jatuh bangun yang membentuk siapa kita hari ini.